Saya nak kongsikan sedikit kelebihan macam mana kita nak duduk kat rumah tapi ada income tambahan, dan apa kelebihan bila kita berniaga daripada rumah secara online. Kita boleh ada, pertama, modal yang rendah. Kita tak payah modal besar. Kedua, kita boleh start terus tanpa perlu ada peralatan yang banyak. Dan ketiga, kita boleh run 24 hours. Nak berniaga dengan modal yang rendah, boleh terus buat, dan 24 hours boleh run. Ada banyak cara. Anda boleh jual dekat market lokal dan jual dekat market US. Oleh kerana kita berniaga ni secara online, buat daripada rumah, jadi kita jangan fokuskan dekat dalam Malaysia saja. Kita kena masuk global. Jadi apa option kita nak dapatkan customer daripada luar negara dengan modal yang rendah, boleh start terus dan boleh dapat 24 jam income tanpa henti. Ada beberapa platform yang memenuhi 3 syarat ni. Pertama adalah eBay, yang kedua adalah Amazon, yang ketiga adalah Etsy, ETSY. 3 platform ni ada memenuhi 3 ciri-ciri ni. Jadi macam mana kita nak masuk ke platform luar negara? Paling mudah antara ketiga-tiga ni, yang traffic dia sangat-sangat tinggi, saya sangat-sangat sarankan untuk anda masuk dalam platform eBay. Jadi macam mana kita nak start dekat platform eBay ni? Anda mesti pertama kena tahu nak handle dulu platform ni. Dari awal setup account, macam mana nak masukkan barang, pilih barang yang betul, bila dapat customer, tahu cara nak post, sampailah kalau ada masalah custom, kita boleh selesaikan. Jadi anda kena mahir dulu handle dari A sampai Z tadi tu. Kemudian once anda dah pandai, anda dah tak ada masalah nak menjual. Kedua, anda mesti kena ada account bank daripada luar negara yang boleh accept payment daripada platform eBay ni. Jadi dalam kelas Exportpreneur ni, saya nak share pada anda cara macam mana kita nak bermula duduk rumah dengan modal yang rendah, dan kita set up sekali saja bisnes eBay ni akan run 24 hours untuk memberikan income dalam dolar. Tak salah untuk anda mencuba. Anda boleh tengok ramai student-student saya yang diorang start modal rendah tapi ramai yang dah berjaya dah. $286. $286. Alhamdulillah. Sales? Hasil $3,000. $3,000. Banyak. So total sales for this year around $3,000. $3,000. 54 sold. Sampai ada satu pakcik ni, dia kata wife dia malu nak jual pisang goreng depan rumah, tapi lah ni dah berniaga sampai Amerika. Inilah potensi berniaga dekat platform eBay. Jadi inilah giliran untuk anda. Gunakan platform sedia ada, dapatkan income dalam dolar. Tunggu apa lagi? Jom saya ajak anda daftar sekarang. Yuran RM50 saja. Kelas 2 malam. Duduk Malaysia tak apa. Janji gaji mesti.